Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Walabot. Suara okey tak? Mic tak suara? Tolong komen suara mic tak? Okey, kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mulah aku di sini. Okey. Suara cun mantap. 2 hari tak live 2 hari tak live lah kan. Tapi malam ni live menarik lah sikit kan. Sekejap dulu. Malam ni TikTok pun sepakai data juga. Setak pakai wifi. Sebab itu hari kita pakai wifi, kena juga kan. Sebab yang ni saya tak tahu, tapi share 450, that mean view 1003 cun lah. Teruskan share guys. Teruskan share untuk live malam ni. Saya pun nak share juga ni. Dalam grup WhatsApp. Share pada family, pada kawan-kawan. Jangan share dalam Telegram Tim Walabot je. Korang ni. But kita malam ni 2 tempat macam biasa. TikTok dan juga di muka buku. Muka buku Muhammad Azri. Type je Muhammad Azri ataupun Syed Azri, dia akan keluar lah. Andai katalah kena ban, ambil masa kejap, saya akan pakai akaun lain lah. Kita ada standby 3-4 akaun lah. Admin apa nama dah preparekan akaun untuk saya. Terima kasih yang bagi akaun untuk saya. Terima kasih banyak lah. Okey. Macam panas tapi yelah. Kita malam ni kita tak nak apa cakap merapu-rapu lah Kita straight to the point lah. Hari ni satu benda yang pada sebenda yang permulaan yang baik lah. Permulaan yang baik dalam menghidupkan penyatuan Melayu. Khususnya antara UMNO dan juga PAS. Semua orang tahu. Saya ni mantan Esko Pemuda UMNO. Saya ni mantan Esko Pemuda UMNO, lawan UMNO. Dan saya bagi tahu. UMNO ni memang dah membusuk sampai ke usus. Betul. Kau cerita lah macam mana pun, memang UMNO ni dah membusuk sampai ke usus. Tapi hari ni, dia bukan soal UMNO tu. Dia soal bukan Syed Azri. Dia bukan soal Tun Mahathir, soal PAS, Tan Sri Mulyani Yassin. Bukan. Hari ni soal tentang nak menyelamatkan negara. That's yang paling penting. Jadi, hari ni berlangsunglah convention Pemuda UMNO. Convention khas Pemuda UMNO yang mana saya dengar juga lah tadi, waktu tengah repair jamban. Repair jamban hari ni, repair jamban sikit, jamban tersumbat. Mami Ona minta repair. So waktu repair jamban tu, pakai earphone dengar lah. Tak tengok lah muka Akmal tu, tapi dengar lah apa yang Akmal sampaikan lah. Saya sokong lah. So menyokong kenyataan Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh. Saya kenal dia ni, saya tahu dia ni. Saya menyokong kenyataan Dr. Akmal Saleh dalam penyatuan Melayu. Jadi, saya yakinlah ramai di kalangan kita mungkin dengar apa yang Dr. Akmal sampaikan. But saya pun tak nak bagi tengok lah. Saya yakin kau tahulah. Kalau mana tak tengok boleh dengar balik lah. Tapi hari ni bersimpang siur lah. Ramai yang bagi respon yang positif. Sampai tadi pun sebelum saya buat live, member saya lah, saya punya kembar. Tapai cute. Tapai kumpulan cute, WhatsApp saya. Dia kata moga dia permudahkan muafakat nasional. Jadi, kalau macam Tapai ni, artis ni, bermakna ramai orang lah, ramai di luar sana yang mengalu-ngalukan muafakat nasional di antara UMNO dan PAS. Kan? Jadi, saya menyokonglah kenyataan Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh hari ni. Yang mana UMNO akan bersama dengan PAS. Sebenarnya guys, benda ni dah lama dah. Saya terlibat lah. Seorang yang terlibat daripada peringkat awal. Kan? Sebelum Dr. Akmal Saleh bercakap pun sudah terlibat daripada awal. So, itu se-esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Sehingga kan digantung oleh UMNO lah. Kerana nak mengekalkan muafakat nasional antara UMNO, PAS dan Bersatu. Saya ingat lagi waktu kali terakhir lah mesyuarat Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dipengerusikan oleh Ashraf Wajdi Dasuki ni. Kan?
sebelum saya digantung lah. Saya pun tak tahu bila digantung. Tapi itulah kali terakhir saya hadir ke mesyuarat Esko Pergerakan Pemuda UMNO setelah dibantai lah. Dr. Asad Wajedi balun ramailah ketua pemuda negeri hentam termasuklah beberapa orang Esko pun hentam kerana lawan Presiden Zahid Hamidi. Dan dalam meeting tu saya tak cakap banyak lah sebab kita rasa macam dah tak boleh buat apa dah diorang ni. Sebab apa? Sebab arahan Presiden. Jadi saya ingat lagi lah terakhir yang saya cakap, muafakat nasional ni kita kena kekalkan antara UMNO, PAS dan Bersatu. Tapi itulah yang berlaku seperti mana yang semua orang tahu. Dia tak berlaku lah. Akhirnya mereka berbalah dan 2022 mereka meninggalkan PAS dengan Bersatu, bergabung dengan Anwar dan juga DAP. Tapi ini cerita lama lah kan. Cuma nak ingatkan balik lah. Cuma nak ingatkan balik lah. Sebab ada juga orang kata, dia kata Azri ni pemecah belah Melayu kan. Saya tak tahulah kalau ada orang kata saya ni pemecah belah Melayu. Tapi kalau siapa yang ikut daripada zaman blogger lagi pun, saya konsisten nakkan penyatuan Melayu. Sebab tu saya Esko Pergerakan Pemuda UMNO pun saya nakkan penyatuan Melayu. Walaupun orang kata kena ikut presiden, tetapi pada saya bukan presiden. Ini soal orang Melayu. Jadi hari ini pun benda yang sama juga saya cakap. Cuma hari ini alhamdulillah Allah hadirkan tim Walabot bersama-sama dengan saya berjuang dalam menggerakkan penyatuan Melayu melangkaui politik kepatian. Jadi sebab itulah hari ini saya nak bagi tahu, saya menyokong apa yang dibawa oleh Ketua Pemuda UMNO Dr. Kemal tu. Saya sokong. Sebab apa? Sebab kita nak menyatukan orang Melayu. Korang setuju? Korang setuju ke tak setuju ni? Mestilah kita setuju kan? Cuma, 3 tahun lah. Jadi Dr. Kemal bagi tahu, kita dah 3 tahun kita bagi peluang. 3 tahun baru nak sedar. But it's okay lah. Kan? Better late than never. Betul tak? Walaupun 3 tahun baru dia nak sedar tentang penyatuan orang Melayu ni penting. Yes, better late than never. Jadi kita, walaupun kita rasa macam kau ni dah 3 tahun, but kita kena setuju lah. Walaupun kita rasa, kau selama ni kau buat apa? Selama ni kenapa kau duduk dengan DAP? Tak apa guys, tak apa. Saya minta malam ni kita lapangkan minda kita. Saya minta kita lapangkan minda kita. Jangan ada dendam, jangan ada hasad dengki, jangan rasa benda yang bukan-bukan. Kita kena lapangkan minda kita, kita kena setuju. Sebab hari ni nak menyatukan orang Melayu. Jadi walaupun dah 3 tahun, yang penting Melayu bersatu. Setuju? Sebab apa? Sebab ini yang Tun Mahathir gerakkan. Saya ni pun banyak belajar dengan Tun Mahathir lah. Kita ni pun geram juga kadang-kadang kan. Tapi kita belajar dengan Tun Mahathir. Tun Mahathir ni dia tak peduli pun. It's not about him. Bukan tentang diri dia. Jadi macam tu lah juga kita ni. Bukan tentang diri saya. Bukan tentang diri korang. Bukan tentang parti korang. Tetapi tentang Melayu. Kalau Dr. Kemal lagi ni bagi tahu, kita bersama dengan PAS, Muafakat Nasional kerana kepentingan orang Melayu, bermakna itulah yang perlu diterjemahkan oleh pemuda-pemuda UMNO seluruh negara. Termasuklah kita rakyat ini yang nakkan kepada penyatuan orang Melayu. Seperti mana yang saya bagi tahulah. Orang Melayu kat bawah ni tak berpecah. Betul tak? Betul tak? Kita kat bawah ni tak berpecah. Yang berpecah pemimpin parti tu. Pemimpin di atas yang berpecah. Jadi, kita sambut seruan ini kerana ini yang Tun Mahathir nak kan. Tun Mahathir nak orang Melayu ni bersatu dan ini yang Tun Mahathir gerakkan dan hari ni Tun Mahathir buat payung besar Melayu. Ini yang banyak orang tak faham ni. Kan? Payung besar Melayu ni adalah pemimpin parti, NGO ataupun individu-individu dalam payung besar Melayu ini. Dia bukan parti politik, dia bukan NGO, but dia satu gagasan yang mana gerakan massa orang Melayu bersatu di bawah satu payung. Dalam tu PAS ada, Bersatu ada, Putra ada, NGO lain pun ada. Yang tak ada, UMNO dengan Amanah je. UMNO dengan Amanah je lah. PKR tak ada lah. PKR bukan parti Melayu. UMNO dengan Amanah je tak ada. Jadi, dengan kenyataan Ketua Pemuda UMNO hari ni, mungkin selepas ini UMNO bersamalah dalam payung besar Melayu. Jadi kalau UMNO dah bersama dengan payung besar Melayu, tinggal Amanah je lah yang berapa kerat tu. Tak apa. Betul tak? Mak Sabu pun Melayu juga. Jadi mungkinlah sampai masanya semua duduk di bawah satu payung besar Melayu. Jadi apa yang kita cakap malam ni adalah apa yang
Tun Mahathir nakkan lah. Tun Mahathir nakkan penyatuan orang Melayu melangkaui politik kepartian. Okay. But hari ni adalah sebaca. Sedengar, and then sebaca. But hari ni Akmal Saleh, dia lambung Zahid Hamidi lah. Dia lambung Zahid Hamidi, dia puji Zahid Hamidi. Saya tahu ramai tak. Ini saya cakap. Kita bercakap malam ni, kita kena buang perasaan dendam, benci, tak suka, semua tu kita kena buang. Habis macam mana Zahid Hamidi ni, 47? Sabar. Habis kau ingat aku ni suka Zahid Hamidi? Habis kau orang je tak suka Zahid. Habis aku ni, yang aku suka Zahid Hamidi. Aku pun tak suka Zahid Hamidi. Kita pun tak suka. Semua tak suka Zahid Hamidi. Saya faham. Tetapi hari ni kan kita nak menyatukan orang Melayu. Kalau kita kena kira-kira, aku tak suka dia ni. Dia ni tak boleh sebab dia. Sampai bila orang Melayu nak bersatu? Ini yang Tun Mahathir bagi tahu dekat saya. Sebab tu Tun Mahathir panggil saya untuk turun ke Saloma Bistro tu. Kan saya tak nak pergi Saloma. Tun Mahathir panggil, dia bagi tahu, you kata you sokong saya. You kata you sayang saya. You kena turun lah. Ini Tun Mahathir bagi tahu. Kalau nak kira dosa, you pun banyak dosa. Saya pun ada dosa. Berapa? Kita semua ada dosa. Tapi kalau kita nak satukan orang Melayu, kita kira-kira, kita pilih-pilih, orang ni dosa tak boleh. Orang ni okey. Berapa ramai je orang yang tak berdosa ni kalau kita nak kira. Jadi, apa yang Tun Mahathir cakap, saya ambil lah hari ni. Saya minta kita semua benda yang sama lah juga. Walaupun kita tak suka Zahid Hamidi, tapi hari ni kita nak satukan orang Melayu. Dan misi paling penting hari ni adalah nak menyelamatkan tanah Melayu. Menyelamatkan negara yang dah tergadai ni. Jadi seminta lah sepaham, berat hati korang, sepaham. Kan? Zahid 47, K-pop, sepaham. Tapi biarlah. So macam mana Akmal hari ni, dia puji, dia lambung Zahid. Misi kita adalah nak selamatkan negara. Korang setuju? Saya setuju. Saya setuju. Sebab apa guys? Macam saya bagi tahu, Tun Mahathir bagi tahu, ini bukan soal parti. Ini soal abatah. Agama, bangsa dan tanah air. Jadi, apa saja kita tak suka orang ke apa ke, kita ketepikan, yang penting adalah untuk penyatuan orang Melayu. Dan ini juga mesej kepada mereka di dalam UMNO. Kan? Walaupun hari ini pemuda UMNO bercakap soal muafakat nasional, pemuda UMNO bercakap soal PAS dan juga UMNO, tapi jangan kita lupa, kita pun ada parti bersatu juga. Kan? Muafakat nasional ni, walaupun dia digerakkan oleh PAS bersama dengan UMNO, tetapi ujung-ujung tu ada bersatu. Kan? Jadi kalau kita nak satukan semua, itulah sebab kenapa Tun Mahathir buat Payung Besar Melayu. Jadi perjuangan ini tentang abatang, bukan tentang parti. Bukan. Kalau macam Akmal cakap tadi, demi kepentingan orang Melayu, bermakna dia kena firm. Betul tak? Dia kena firm, dia kena pegang lah sungguh-sungguh. Demi kepentingan orang Melayu. Bukan demi kepentingan parti. Kalau demi kepentingan parti UMNO, orang Melayu takkan sokong. Orang Melayu takkan sokong. Demi kepentingan orang Melayu, yes, orang Melayu akan sokong. Kalau demi kepentingan parti, orang Melayu takkan sokong. Dan hari ini juga, Akmal Saleh bersama dengan pemuda UMNO, kita dengarlah suara menjerit-jerit pemuda UMNO ni. Akmal Saleh bagi tahu dia bersedia nak jadi pembangkang. Bermakna UMNO bersedia nak jadi pembangkang. Dan Akmal Saleh cabar menteri-menteri yang ada sanggup ataupun tak sanggup untuk jadi pembangkang. Korang rasa UMNO sanggup tak? Korang rasa UMNO sanggup tak jadi pembangkang? UMNO tak sanggup jadi pembangkang. UMNO tak sanggup nak jadi pembangkang. Kita dah ulas benda ni lah. Cuma Akmal tak cerita detail lah. Sebenarnya tak perlu jadi pembangkang pun. Kenapa nak jadi pembangkang? Untuk menggerakkan muafakat nasional, bersama dengan PAS, bersama dengan orang cakap Payung Besar Melayu, tarik keluar daripada sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dia tak perlu jadi pembangkang. Sebab apa? Kerajaan yang dibentuk ini, kerajaan yang mana atas titah yang di-Pertuan Agong. Bukankah Al-Sultan Abdullah yang menitahkan untuk mewujudkan kerajaan perpaduan?
So ini kerajaan yang di-Pertuan Agong, bukan kerajaan Anwar Ibrahim. Jadi sebenarnya UMNO tak perlu untuk jadi pemangkang pun. Sebab misi kita sekarang ni adalah nak buang Anwar Ibrahim. Setuju tak?